Okay guys, welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat quick review mengenai Proton IMAS PHEV . So yang ni variant premium Premium. Okay. This one dia punya fuel consumption 4.3 per 100 km. And then kalau full range boleh jalan sampai 1000 km lah untuk yang prime dengan premium. Kalau premium plus boleh pergi jalan 1065 lah. Okay. Dan ni tak ada sunroof. Alright, jom tengok saya review Proton IMAS 7 PHEV. So this one dia punya depan dia compare dengan EV, depan dia lain sikit lah. Lampu dia dekat bawah. Lampu dia dekat bawah. Okay. And then ni dia punya DRL lah. DRL dia bersambung. Yang ni variant premium Premium. So bawah dia ni ada air curtain, ada lubang. Ada air curtain kat sini. Right. So lampu dia ni full LED . Okay, full LED. Ada front sensor depan. Ni dia punya front camera. Okay. Memang nice lah pak. Alright. So pergi tepi. Ini rim dia. Rim dia besar 19 inci 235 50 ring 19. Trick wheel dia 440 lah, tahan lasat lah. Okay, traction aid, tayar brand Goodyear. Goodyear. Two tone design lah. Tepi okay, ada kamera 360. And then yang ni dia pakai yang normal punya, bukan macam IMAS 7 EV . Yang ni dia traditional punya lah. So kat sini dia punya charger AC DC. Alright. Minyak dia dekat sebelah kiri. Ini untuk sebelah kanan untuk minyak lah. So ni belakang dia. Nampak. Ni kita punya test drive car lah. Alright. So sini untuk minyak. Untuk minyak . Belakang dia ni kalau kau tengok dia macam Porsche sikit, nampak. Porsche Cayenne kan. Tapi yang ni IMAS 7 lah, PHEV. So belakang dia ni okay. Ni boleh buka lah. Tonneau cover boleh buka. So kalau kau ada benda panjang boleh letak. So bawah ni ada lagi ruang lah. Ruang. Okay. Dia besar sikit pada yang EV punya. Yang ni dia panjang sikit. Ada power tailgate lah. Okay. Ni depan dia. Yang ni for display only display only. Ikutkan dia ada warna hitam punya. Yang ni nak tunjuk lah, ni display kat dia warna putih lah. Alright. So dia punya interior putih macam ni lah. Okay. PHEV ni special dia ni. Dia macam ni. So kalau bateri tu 84%. Okay. Minyak full tank. Boleh jalan 1000 km lebih kurang. Nampak ni. Nampak? Ni dia. Dia akan nampak macam ni. 83% untuk bateri, minyak. So kalau korang contoh korang nak pilih mode, boleh pilih lah nak mode elektrik saja ke, hybrid ke, engine ke. Dia ada mode dia, banyak-banyak mode sini lah. Ni dia punya infotainment head unit dia. Ada Apple CarPlay, Android Auto, semua ada. Okay. Semua ada, Spotify. Alright. And then dia punya apa ni, dia punya setting dia ada banyak lah sini. Dia ada banyak setting. Vehicle control, driving mode, boleh pilih lah. Lighting, untuk ambient light semua kan. Driver assist, okay. Voice control, display, okay. Sound, connectivity, my vehicle lah. Alright, dia ada tire pressure semua lah. Alright. So ni ruang-ruang dia. Yang pasal infotainment head unit ni nanti saya buat video lain lah. Dia ada 4 button kat sini. Okay. Yang ni untuk windscreen lah. Ni angin dalam, ni auto aircon, yang ni on off lah. Ni untuk control volume ataupun fan lah. Ni dia punya steering. Ada head up display kat sini kalau bawa kereta. Dia dah keluar. Contoh saya
tekan bila dah tekan, maksud D dia akan nyala, nampak tu. Ni dia akan nyala. So kat sini boleh pilih nak mana, electric mode ke, hybrid mode ke, engine mode ke. Dia ada bunyi. Alright, hybrid semualah. Okay. So dia memang sedap lah kereta ni. Sedap. Dalam dia luas. Nampak? Dalam dia luas. Kalau korang nak yang premium kan, yang ada sunroof, ambil premium plus. Yang ni premium. Kalau korang nak sunroof, ambil premium plus. Bateri besar sikit, ada sunroof. Dia macam ni dalam dia Lampu dia, lighting semua ada lah. Okay. Flyme sound system, 16 speaker. Okay. Semua ada electric seat. Bawah ni pun ada lagi ruang compartment semua. Okay. Memang sedap lah, selesa. Alright. Belakang pun selesa, luas. Speaker atas pun ada. Okay. Bila duduk tu ruang banyak lah, besar. Ni pandangan daripada belakang. Memang orang kata apa, sedap lah. Sedap. Ada USB port, aircon semua, rear aircon. Duduk memang selesa. Ada sunroof untuk yang premium plus. Dia ada armrest semualah. Dia perforated lah, dia berlubang. So tak panas lah korang duduk. Okay. Memang selesa lah. Alright. Memang best. Jom kita tengok engine dia pula. Engine dia, engine dengan electric motor lah kat sini. Okay, jom. Ini engine dia. Okay, 1.5 NA. Dia lebih kurang Saga punya engine, tapi dia lebih efisien, lagi jimat minyak. 4 cylinder lah. So ni electric motor semua. Dia dua sistem Dua sistem. So dia punya power tu 262 PS, 262 Nm combine Alright. Combine. Dia punya engine. Alright. Engine plus motor. Kepada siapa yang berminat untuk memiliki Proton IMAS PHEV 7 PHEV, boleh kontak abang lah. Abang kawal seluruh Semenanjung Malaysia. Korang Johor ke, Penang ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Kuantan ke, Perak ke, Melaka ke. Saya area Subang, Subang Shah Alam saya cover. Tapi kalau korang outstation pun saya cover lah. Gaji untuk yang IMAS 7 PHEV ni kalau boleh 3,000 ke atas lah bersih. Nak senang 3,500 ke atas lah bersih gaji. Senang sikit approve. Kalau bawah 3,000 tu boleh try lah. Nampak lampu belakang dia memang cantik kan. So berminat dengan IMAS 7, boleh Roger saya. Dokumen diperlukan IC, license, payslip, bank statement. Okay. Ni pandangan bertepi. Memang cantik, tertarik, menarik. Kau memang debom. Okay. Dengan pula rim size 19 inci kan. Memang cantik tu. Okay. IMAS 7 PHEV Malaysia's number 1 dual powered EV. Cantik lah. Cantik guys. Right, mana berminat tu boleh Roger abang. Boleh kontak abang 014 509 6070 dalaman dia memang premium habis lah. Selesa lah. Selesa, senyap, jimat. Apa lagi korang nak? Ini version premium Harga dia boleh tengok dekat saya punya description Harga boleh tengok kat description bawah. Saya akan tulis. Berminat dengan Proton IMAS 7 PHEV, boleh Roger. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh komen untuk video seterusnya. Ingat Proton, ingat Fatin. Assalamualaikum. Bye bye.